Oh, ayat hujan malam Jumaat ni ayat yang sangat berkat lah tuan. No? Kalau siapa dapat jumpa ayat hujan malam Jumaat, ambil lah. Dia nak tahan yang tadah dia kena tadah yang dengan ada pokok-pokok lah. Dia kena tadah daripada langit terus. Hujan tu turun daripada langit terus, tak ada. Dia kena pokok ke bubur rumah ke, tak boleh. Dia kena terus. Terus jatuh dalam beli. Ada soalan tanya? Ni, ayat malam Jumaat tuan-tuan. Ayat ni boleh buat apa saja. Boleh guna untuk bagai-bagai rawatan lah. Ayat ni juga diguna untuk buat rawatan pagar rumah, pulih kedai, pulih orang yang kena gangguan dan sebagainya. Ayat malam Jumaat ni. Tahan banyak-banyak lah. Dan kalau lagi bagus, kalau kita dapat bulan macam ni, kita ni tak lama lagi kita akan sambut puasa. Kalau kata puasa tu, bulan puasa dia lain pula ayat ni, lagi berkat.